Kita semua pernah rasa ragu-ragu kan? Jom kita fahamkan apa itu syubhat dan cara menanganinya. Rasa was-was macam ni memang biasa, tapi Islam sebenarnya ada bagi panduan yang jelas. Okey, jom kita mula dengan bezakan dulu apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Senang je. Satu, kita ada halal yang memang dibenarkan. Lagi satu, haram yang dilarang keras. Tapi macam mana pula dengan yang kat tengah-tengah? Inilah yang kita panggil syubhat. Ada satu hadis menarik yang guna analogi mudah untuk kita faham pasal syubhat ni. Cuba bayangkan, ada satu kawasan berpagar, siap ada papan tanda tulis bahaya. So, apa risikonya kalau kita jalan dekat-dekat sangat dengan pagar tu? Mestilah, lagi dekat kita pergi, lagi senang nak terjatuh masuk dalam kawasan bahaya tu. Macam itulah juga dengan syubhat. Bahaya kalau kita main-main dekat situ. Bila kita dekat dengan benda yang tak pasti, kita boleh terjerumus dalam yang haram tanpa sedar. Jadi, macam mana nak pastikan kita sentiasa selamat? Ada 3 cara mudah je. Tapi kenapa penting sangat untuk kita berhati-hati macam ni kan? Sebab utamanya ada 2, untuk jaga agama kita dan juga maruah diri. Ingat ya, lebih baik tinggalkan yang ragu-ragu daripada nanti menyesal buat yang haram. Jadi, cuba fikirkan sejenak. Apa agaknya pagar dalam hidup anda sekarang?